Ni Aziz dan Haji Adi menggadaikan kalimah Allah hingga membawa kepada kerosakan akidah. Kali lagi Haji Adi menegaskan bahawasanya Islam tidak menghalang agama lain menggunakan kalimah Allah. Islam tidak menghalang penganut agama lain menggunakan kalimah Allah dalam amalan mereka. Islam tidak menghalang agama lain menggunakan Allah di dalam amalan mereka. Ni hak besar wajib tolak pah adik kakak. Orang pah kalau ni pah wajib dia kena ngucap semula trik ni. Kalimah Allah ini kerana orang Kristian mempunyai 3 Tuhan. Pertama dia panggil Tuhan Bapa, dia panggil Tuhan Yahweh. Yang kedua dia panggil Tuhan Anak, dia panggil Tuhan Yesus. Ketiga dia panggil Tuhan Ruh Kudus yang berupa seekor burung merpati. Maka pas baik Haji Adi maupun Ni Aziz membenarkan kalimah Allah ini. Allah sebagai Tuhan Bapa, Allah sebagai Tuhan Anak, Allah sebagai Ruhul Kudus. Disirikkan Allah di dalam 3 Tuhan. Sedangkan Allah itu adalah kalimatul azam, kalimah yang amat mulia. Anak kita tak boleh letak nama Allah. Kalau kita jumpa kalimah Allah dalam lokal, wajib kita kena akak kalimah Allah. Kalau kita jumpa di bawah, wajib kita kena buat naik. Dan jangan kita mencampakkan kalimah Allah pada tempat-tempat yang najis. Mana Islam hari ini? Mereka telah menggadarkan kalimah Allah demi Putrajaya. Dan ini ditegaskan sekali lagi oleh Presiden PAS dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat pada 8 Januari 2013 yang saya sedia maklum saudara-saudari juga ada kenyataan media ini berhubung penggunaan kalimah Allah. Maka apabila Azmi Ali menegaskan bahawasanya kita tetap dengan perjanjian pada 8/1/2013 bahawasanya orang Kristian semua agama boleh guna kalimah Allah, maka Harudin sekali lagi, Harudin ini timbalan Musyidul Ampas, sekali lagi menegaskan, dia kata saya akan pertahankan kalimah Allah hingga ke akhir hayat saya, katanya Harudin. Dan kita dengar ucapan, benarkan, kita rela dan kita reda Allah itu letak kepada God, maknanya kita merelakan Allah itu disyirikkan oleh manusia. Atas itu saya mengambil kesempatan malam ni nak menyeru lagi sekali, saya sebut di mana pun, saya akan pertahankan kalimah ini sampai akhir hayat saya. Saya tak ada reda dengan Allah yang dikufurkan. Hari ni kalimah Allah tu soal khabar hari ni kan, kita kena pertahan sampai titisan darah yang terakhir. Oh, macam hang jebak. Subhanallah. Nanti saya duduk dan dia pergi makan 100 plus. Makan 100 plus. Duduk siap. Apa Allah Ta'ala firman dalam Quran? Nanti saya kata tadi, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kita ni kena redha dengan Tuhan dan kena percaya dengan Tuhan. Urusan Allah, jangan kita masuk campur. Apa Quran kata? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa makna ni? Qul a'udzu birabbin nas ka? Qul a'udzu birabbil muslimin ka? Katakanlah aku berlindung dengan pencipta manusia. An-Nas di situ siapa dia? Katakanlah aku berlindung dengan pencipta manusia. Malikin nas, pemilik manusia. Ilahin nas, Tuhan sembahan manusia. Allah tu siapa dia? Rabbin nas. Kalau dalam Fatihah Rabbil Alamin, di sini Rabbin nas. Allah tu siapa dia? Malikin nas. Allah tu siapa dia? Ilahin nas.
Apa nak, ayat ni nak buat macam mana? Duk buat tahlil saja ke? Orang kafir nak pakai kalimah Allah, kita duk marah dia pasal apa? Allah kata dia itu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Lepas tu kita kata tak boleh. Apa yang menjadi urusan Allah, serahlah kepada Allah. Allah akan jaga nama dia. Kita jangan risau lebih daripada apa yang patut kita risau. Jangan kita bimbang lebih apa yang daripada batas. Pasal itu ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jangan lebih, kawan. Hak Allah bagi hak dia, hak kita hak kita. Wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'a fa ahyal ar min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Jika ditanya mereka, siapa yang menurunkan hujan daripada langit dan menghidupkan bumi setelah mati, tanya musyrikin, la yaqulunna, mereka akan menyatakan Allah. Quran kata apa? Tangkap mereka. Quran kata apa? Nak qulil hamdulillah, kata alhamdulillah, mengaku no. Tetapi kebanyakan mereka tidak berakal. Apa yang kita kena risau? Nabi kata, siapa bohong padaku masuk neraka. Masuk neraka. Antum kita baca Hudaibiyah kan? Hudaibiyah. Apa dia? Nabi tulis min Muhammad Rasulullah. Kata orang musyrikin Mekah apa dia? Rasulullah buang. Min Muhammad sudah. Umar tak puas hati, kawan. Tetapi insan kena tunduk kepada Rasulullah. Kalaulah orang kafir hari ni minta dibuang apa bulan dengan bintang atas menara masjid, kita nak kata apa? This is too much. Semboyan jihad akan berkumandang. Orang pergi market tak beli ikan, beli parang. Nak jihad. Ada dia minta suruh buang bintang dengan bulan. Yalah, era itu 786. Main ke itu semua? Tak boleh. Kita sudah bagi muka pada orang kafir. Jangan bagi muka. Betul lah, kalau bagi muka kita tak ada muka. Tetapi bagilah hak dia. Bulan dengan bintang tak pernah menjadi wakil agama. Tak pernah jadi wakil agama. Tak ada siapa jadi wakil agama. Wakil agama adalah syariah. Syariah. Dan untuk itu kita kata seperti Musa berkata ketika Allah suruh dia pergi jumpa Fir'aun. Sahabat-sahabat Musa kata, jumpa siapa? Fir'aun. Biar betul. Apa kata Musa? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sampai masa kita kena serah urusan kita kepada Allah. Allah melihat hamba-hamba dia. Apa yang perlu kita jaga, ikhwan? Hadis palsu kita kena jaga. Hadis palsu kita kena lawan. Kita tak lawan. Berapa banyak orang duk sembahyang duha, duk baca doa hadis-hadis yang tidak daripada Nabi. Allahumma inna duha aka apa? Inna duha aka wa baha aka wa jamal jamaluka. Doa sembahyang duha, kata ulama hadis, la asla lahu. Ya. Orang buat sah kanak-kanak asin. Pasal apa? Pasal ada hadis palsu. Nabi kata wajnibu auladakum wajnibu masajidakum min sibyanikum. Jauhilah masjid kamu daripada anak-anak kecil. Hadis palsu. Perempuan hak semayang bila takbir rapatkan, kerusuk-rusuk. Ulama cek-cek hadis tu hadis palsu. Hari-hari hadis palsu ni berlaku. Tapi tak ada siapa rasa terancam agama dia. Ibadat nak bawa bertemu Allah. Sedangkan tajuk kita baca ni apa dia, ikhwan? Tajuk kita baca ni apa dia? Beramal sesuai dengan hadis sahih adalah wajib. Wajib. Bukan sunat muakkad, dan sunat abad. Kalau tertinggal buat sujud sahwi. Tidak, wajib. Wajib sayang Nabi ikut hadis sahih. Wajib. Subhanallah, ikhwan. Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sahih. Sesiapa yang berbohong, Nabi tidak kata, dia kata Nabi kata, berbohong tentang
hadis Nabi sahaja, orang itu menempah tempat dalam neraka. Bohong. Nabi tidak kata, dia kata Nabi kata. Berbohong tentang hadis Nabi sahaja, orang itu menempah tempat dalam neraka.